saya berniat ikhlas, Menteri boleh jawab sikit lah ya. Namun ironi besar timbul apabila isu beralih kepada dividen kumpulan wang simpanan pekerja. Apabila kerajaan mengurus wang lebihan miliknya sendiri, berbilion ringgit boleh digerakkan dengan pantas. Tetapi bila rakyat meminta dividen hasil pelaburan wang mereka sendiri, kerajaan tiba-tiba berselindung di sebalik hujah keselamatan besaran. Jadi hakikatnya tuntut rakyat bukan menyentuh caruman asal, tidak minta keluarkan simpanan pokok, tidak minta usik baki pesaran, tidak minta pengeluaran khas luar biasa. Yang diminta hanyalah dividen tahun semasa, iaitu keuntungan pelaburan dimasukkan 100% ke akaun 3, iaitu akaun fleksibel. Maka saya minta Yang Berhormat supaya yang dividen ni tak kacau apa Yang Berhormat. Kita tak mau KWSP jual pelaburannya di mana-mana. Tak perlu, hanya dividen. Dividen tak melibatkan pelaburan. Adakah kerajaan melaburkan dividen sebagai pelaburan? Jadi bagi balik di masa dalam keadaan kita terdesak. Maka hujah bahawa langkah ini akan menjejaskan pasaran jangka panjang langsung tidak berasas. Kerana caruman asal kekal utuh. Prinsip simpanan wajib tidak tergugat. Hanya agihan dividen diberi secara fleksibel. Lebih sedih Yang Berhormat bila kerajaan sendiri mengaku bahawa tekanan kos sara hidup tinggi.